Rasa kawasan intim dah tak seketat dulu? Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Risha dari Dela Estetik. Hari ini saya nak jawab satu soalan, iaitu kenapa kawasan intim kita dah tak seketat dulu? Antara punca utama kawasan intim dah tak seketat dulu ialah bersalin secara normal. Wanita-wanita di luar sana yang dah bersalin secara normal, lebih-lebih lagi yang dah bersalin secara normal beberapa kali, normal lah itu kawasan intim korang dah tak seketat dulu. Korang jangan insecure tau. Kenapa dia jadi macam tu? Ianya sebab otot dengan tisu dekat kawasan pelvis kita boleh jadi lemah dengan kurang anjal tau. Korang pernah tahu tak pasal lain tu? Apabila umur kita ni meningkat, perubahan hormon pun boleh jadi antara punca kawasan intim kita tu dah tak seketat dulu tau. Pun senang cakap, bila umur kita makin meningkat, perubahan hormon juga boleh buat kawasan intim kita menjadi lebih longgar. Selain itu, ada lagi beberapa punca yang kita tak tahu, kita tak nampak ataupun kita tak sedar pun itu punca dia sebenarnya. Contohnya macam berat badan naik ataupun buat senaman yang tak sesuai. Lepas tu yang paling penting apa? Lepas korang bersalin, korang tak berpantang betul-betul. Kalau ayat senang ke korang tak berpantang betul-betul, itu punca dia juga tau. Okay? So untuk korang yang di luar sana yang sedang mengalami masalah yang macam ni, yang sedang mengalami masalah kawasan intim dah tak seketat dulu, korang nak buat rawatan, korang boleh datang ke klinik kami. Okay, doktor kita akan fixkan untuk korang, doktor kita akan rawatkan masalah korang ni. Okay, so jangan malu, jangan segan. Dela Estetik sekarang.